Sirih berlipat terletak rendah, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, madah nan indah, awal bismillah, pemula bicara. Assalamualaikum semua. Nama saya Insyirah binti Jasni. Saya berumur 10 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Gangsa Durian Tunggal Melaka. Hobi saya membaca, tidak kira apa jua jenis bahan bacaan, seperti majalah, komik, cerita dan juga novel. Kawan-kawan tentu tahu kan bahawa membaca itu jambatan ilmu. Jadi marilah kita membaca walaupun di mana kita berada. Pada hari ini saya akan membuat ulasan sebuah buku jenis fiksyen yang telah saya pinjam dari Perpustakaan Al-Ghazali SK Gangsa. Buku ini bertajuk Kisah Nabi Yusuf alaihissalam terhindar dari fitnah. Buku ini dikarang oleh Abdul Salam Bahso dan diterbitkan oleh Pustaka Ilmi. Buku ini mengandungi 22 helaian buku surat. Walaupun hanya sedikit helaian muka suratnya, tapi saya percaya ia merupakan sebuah buku yang sangat menarik serta mudah difahami jalan ceritanya kerana ianya ringkas tapi padat. Jika dilihat pada luaran, buku ini mengandungi kulit yang nipis tetapi licin. Pada muka depan, buku ini terdapat lukisan karikatur yang sangat menarik dan berwarna-warni. Buku ini juga sangat sesuai dibaca oleh semua kanak-kanak kerana ianya mempunyai saiz tulisan yang besar. Buku ini telah menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang merupakan salah seorang daripada 12 orang anak Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam anak yang dikurniakan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Taala dari segi paras rupa dan budi bahasa. Nabi Yusuf alaihissalam amat tampan. Allah Subhanahu Taala juga telah mengiradatkan Nabi Yaqub agar memberi lebih perhatian dan kasih sayang berbanding yang lain. Rancangan untuk maklumat kawan, rentetan daripada itu telah timbul perasaan iri hati dan dengki dalam kalangan saudara tiri Nabi Yusuf. Mereka telah merancang untuk menyingkirkan Nabi Yusuf dari keluarga mereka. Rancangan jahat saudara tiri Nabi Yusuf ialah membawa Nabi Yusuf ke dalam sebuah telaga kering di sebuah padang pasir. Setelah menjalankan rancangan mereka, pulanglah mereka dalam keadaan bersedih hati lalu memberitahu ayahanda bahawa Nabi Yusuf telah mati dibaham oleh seekor serigala dengan menyerahkan jubah yang telah koyak rabak serta berlumuran darah sebagai bukti. Nabi Yaqub berasa sangat sedih dan hanya berserah kepada Allah yang Maha Esa. Adakah Nabi Yusuf mati? Tidak, Nabi Yusuf telah diselamatkan oleh sekumpulan kafilah yang lalu di kawasan telaga tersebut, iaitu tempat baginda ditolak. Apa yang berlaku? Nabi Yusuf alaihissalam telah dibawa ke Mesir dan telah dijual kepada Potifar, iaitu pembesar Mesir, untuk dijadikan pembantu kepada isterinya Zulaikha. Potifar dan Zulaikha menjadikan Nabi Yusuf sebagai anak angkat mereka dan mereka sangat sayang dan kasih akan baginda. Mereka telah menganggap Nabi Yusuf seperti anak mereka sendiri, maka Nabi Yusuf alaihissalam terhindar dari perasaan hasad, dengki dan iri hati terhadap saudara sendiri. Begitulah kawan-kawan. Daripada hasil pembacaan ini telah mendapatkan beberapa pengajaran. Kita hendaklah sentiasa berkasih sayang sesama saudara sendiri. Jangan ada sikap dengki dan iri hati kerana ianya menimbulkan rasa sedih yang tidak terperi. Kita juga hendaklah sentiasa berbuat baik sesama insan agar kita sentiasa hidup dalam keadaan aman dan damai. Pohon berada di dalam taman, jadi idaman si anak rusa. Marilah rakan, marilah teman, kita membaca sepanjang masa. Sekian saja daripada saya. Saya ada rezeki, kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.